Ini cabaran bila kita laksanakan projek, terutamanya projek yang berskala besar. Takut ada elemen yang in between yang nak ambil kesempatan. Macam perangai uduh lah. Bila ambil kesempatan, daripada katanya kerajaan boleh buat kerja, tak pasal-pasal kena bayar pampasan yang lebih daripada apa yang kita fikirkan daripada awal. Di peringkat Petra, melalui JPS, kita dah buat penambahbaikan di peringkat kita. Kita kena buat task force daripada awal, melibatkan semua stakeholders. Jangan pandai-pandai tambah sesuatu perkara yang baru. Jangan pandai-pandai award pula hak milik. Jangan pandai-pandai meningkatkan kos kepada projek. Nak tak nak, itu yang mencabar. Kalau ada lagi tanah yang kita kena uruskan, either you like it or not, projek tu tergendala sikit lagi lah. How to do the work dekat tanah yang belum dapat consent untuk kita buat kerja. Selagi Sungai Golok ni tidak sempurna keseluruhannya, risiko tu masih besar lah. Nak tak nak, minta JPS Kelantan untuk buat yang terbaik. Bukan mudah. I think kalau berlaku monsun yang berskala sederhana atau besar, cabarannya benda tu tak siap lagi. At the same time, pengurusan banjir tu kita kena sentiasa intact jugalah bila berlaku bencana dan sebagainya.